Salam guys, selamat datang ke saluran Viral News Malaysia. Viral News kali ini berkenaan Smart TV Hisense. Kenapa Smart TV Hisense ini menjadi Smart TV paling laris tahun ini di Shopee Malaysia? Sebelum ke video, sila langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat ya. Okey, jenama TV paling laris di Shopee pada tahun ini ialah tak lain dan tak bukan Hisense. Dan popularitinya bukan sekadar kerana harga mampu milik, tetapi juga gabungan teknologi canggih dan nilai untuk wang yang sukar ditandingi. Hisense bukan sekadar jenama bajet. TV pintar Android mereka menawarkan resolusi 4K, UHD, teknologi HDR, Dolby Vision dan frame rate yang tinggi. Semua ni pada harga serendah 1,500 hingga 2,300. Contohnya, model Hisense 4K Smart LED TV sering menjadi pilihan terbaik dalam kategori bajet. Dengan Android TV terbina dalam, pengguna boleh akses Netflix, YouTube dan Prime Video dengan mudah. Google Assistant dan Chromecast juga disertakan, menjadikan pengalaman menonton lebih interaktif. Hisense juga dikenali dengan ketahanan produknya serta sokongan jaminan yang baik, sebab setiap aplikasi ni dia akan auto update sentiasa. Walaupun Samsung masih menguasai pasaran global dengan TV OLED dan juga QLED, mereka di Malaysia, Hisense lebih menonjol dalam kategori bajet. Dia lebih murah. Xiaomi juga semakin popular dengan model seperti Xiaomi TV A Pro 65 inci yang menawarkan paparan QLED 4K dan audio Dolby pada harga sekitar 2,599. Kesimpulannya, Hisense berjaya menggabungkan harga mampu milik dengan teknologi yang canggih, menjadikannya pilihan utama pengguna Shopee Malaysia pada tahun ini. Jika anda mencari TV baru yang berbaloi, Hisense patut dipertimbangkan. Saya dah sediakan Smart TV Hisense dan juga Smart TV lain di bawah section View Product. Anda boleh lawat untuk informasi dan juga belian. Sebab Hisense ni walaupun daripada China, tapi ianya adalah syarikat kedua terbesar di China ya, kedua radio terbesar di China, dan Hisense ni memang dipercayai sangat. Kalau anda dapati informasi di saluran Viral News Malaysia ini bermanfaat, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang.